Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya, iaitu Rosel dalam laporan khas mengenai dunia digital. Hari ini, kita akan melihat kedua-dua sisi dunia digital. Kebaikan yang membantu memajukan kehidupan kita, serta cabaran yang boleh memberi kesan negatif jika tidak dikawal dengan baik. Untuk laporan lanjut mengenai isu ini, kita bersama rakan setugas saya iaitu Zahra. Bersama saya Zahra, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tentang kebaikan bahan digital daripada seorang pelajar yang berasal daripada SMK Selesa. Mari. Baik Daniel, apakah pendapat awak tentang kebaikan bahan digital? Ini pendapat saya, kebaikan bahan digital dapat memudahkan murid untuk mencari maklumat di mana sahaja. Selain itu, kebaikan bahan digital dapat menjimatkan kos pembelajaran buku teks di sekolah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Jadi, jelaslah bahawa bahan digital dapat menggalakkan pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar sama ada di rumah atau di sekolah. Selain daripada kebaikan bahan digital, kita juga dapat meneliti beberapa lagi keburukan bahan digital yang dapat memberikan pelbagai kesan buruk terhadap kalangan pelajar. Mari kita mendengarkan beberapa pendapat daripada penduduk tempatan yang berada di sekitar kawasan. Cik, bolehkah anda memberikan beberapa pendapat tentang keburukan bahan digital? Ya, saya boleh. Keburukan bahan digital kepada kalangan pelajar ialah ianya dapat menyebabkan para pelajar ketagihan sekiranya ia digunakan secara berlebihan. Selain itu, tak semua pelajar memiliki bahan digital seperti telefon dan gadget lain. Hari sekali, maklumat palsu dan juga tidak sahih mungkin akan semakin berleluasa dan meningkat sekiranya para pelajar tidak menggunakan bahan digital ataupun mencari sumber tersebut dengan baik. Okey, terima kasih atas pendapat anda. Sama-sama. Itu saja daripada kami tentang kebaikan dan keburukan bahan digital. Kesimpulannya, bahan digital memainkan peranan yang penting dalam pendidikan dengan menjadikan pembelajaran lebih efektif. Melalui Google Classroom, lensa Google dan juga Quizzes, murid dan guru dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan efektif.